Suka bos, sold out. Siapa bos tak suka sold out? Betul juga. Korang memang Murah terbaik. rezeki Patamin. Alhamdulillah, terima kasih. Patamin dia suka belanja saya. Sebab tu dia murah rezeki. Yang ini pun saya nak belanja juga. Ada orang saya nak belanja ni. Saya nak beli, siapa yang beli malam ni, kita akan pilih kan satu seorang. Mungkin saya akan naikkan ke, tengok berapa ramai. Saya boleh print tiket ni. Tak baik. Okey, dipersilakan. Jangan. Saya tak ada plan pun nak nyanyi. Apa kata kita suruh Patah yang nyanyi? Janganlah, saya ni bukan penyanyi sebenar. Awak penyanyi sebenar. Awak penyanyi sebenar. Saya bukan penyanyi sebenar. Kenapa awak bangun duduk? Awak alright tak alright? Tak alright. Dah lah nyanyi kurang suara saya tak sedap lah. Tak payah suara ni. Okey, terima kasih banyak. Genggam erat tanganku dan jangan coba engkau lepaskan. Tetaplah kau di situ bersama cinta dan harapan, bersemi dua jiwa yang takkan pernah terpisah. Karena kaulah cinta terakhirku. Wah, tak sabar nak tahu ye? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Okey, ni kat lu korang. Okey, silakan Kak Long. Dengan ni saya menjemput. Tiba formal lah. Tak, tapi dia nak Kak Long jual. Ni saya nak jual ni. Saya tengah jual ni. Termos ni. Termos ni harga asal dia 69. Tapi untuk live ni 49. Okey, 49. Dia punya material stainless steel ni. Kita lawan lah siapa jual lagi banyak. Boleh. Tapi saya dah banyak dah jual tadi. Tak apa. Kalau awak boleh habiskan, kiranya kita ni lah. Maknanya awak memang pandai menjual lah. Okey? Takkan pandai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mic satu lagi dia? Saya tak make up. Tak apa, kita ada filter ni jap. Ni. Okey dah. Kita naikkan sikit filter. Sebab Kak Long dia rasa dia tak make up. Walaupun sebenarnya dia dah cantik, dah cantik. Tapi dia tak rasa ni sebab dia tak make up kan. Biasa aku perempuan kan. Selalu macam tu. Diorang cakap dia tak make up pun cantik. Saya biji rawat. Okey. Kak Long. Silakan Kak Long. Ni awak punya tak apa dah saya jual. Tak apa lah. Nanti saya ni lah. Awak siap nak invoice. Tak apa, saya kan cepat. Kan hari tu yang hari tu punya tu tak habis lagi tau. Yang hari tu kat Singapura. Singapura tu tak habis lagi. Sambungan. Sambungan. Okey, silakan. Saya kena pakai filter ni. Saya dah up. Saya nak adjust filter tu. Ni. Tumpang. Okey. Korang bagi saya adjust dulu. Sebab saya tak make up ni. Uish, terus 10.8. Korang suka benda-benda suka Tapi korang kena janji tak ingat korang janji korang Korang macam mana nak adukan make up tadi dah janji punya korang kena habiskan tadi stok tadi yang ada lagi berapa. Sebab saya dah kotakan janji saya. Saya dah kotakan janji saya. Tak payah ke? Macam tak siap je muka. Kena kotakan janji saya dah ajak Kak Long. Terus sekarang ni korang check out sekarang baik kuning. Wahai lah Patah ni. Check out sekarang. Bagi saya live. Bermeter So malam ni kalau diorang beli termos ni, kan kita randomly akan pilih untuk membeli out. So nak join sekarang membeli out tu nanti? Boleh lah kalau boleh. Boleh lah kalau boleh. Boleh lah kalau boleh. Kita check dulu lah jadual. Busy. Tak adalah. Buat busy. Buat busy je. Tak busy pun. Apa diorang komen tu? Diorang cakap tudung apa? Macam biasalah tudung saya promote tu. Faham? Okey korang. Dapat hadiah. Hai, dia keluar. Okey korang, cepat korang. Saya kena lawan Patah jual tumbler ni. So korang kena, kita ada lagi berapa?
90. So saya kena buktikan lah yang saya boleh jual banyak daripada dia. Okay, sekarang dah boleh masuk. Sebab patah dah tak ada. Yang 134 lagi. Ada lagi 134. Sebelum dah janji bawa kat lo nak habiskan stok tu. Korang janji macam tu ke? So sekarang korang kena tunaikan janji korang. Belanja satu lagu. Lagu apa? Invite Irfan pula. Dah ada Kak Long minta Irfan. Tadi Abang Long minta Kak Long. Cinta terakhirku. Ya ke? Saya dah lama tak live. Okay, beli dulu. Lepas tu kita discuss Yang nyanyi, yang Irfan tu kita discuss balik. Boleh? Dan check out. Thank you. Cinta terakhirku. Tinggal 126. Tinggal 126. Okay. Maksudnya dia laju lah daripada Fatah tadi kan. So korang kena tolong saya. Ya. Sekejap ni kita nyanyi ya. Habiskan dulu. Laju orang support. Itulah sweet lah semua orang. Ni nanti kalau saya keluarkan produk saya, Fatah lah kena tolong saya juga kan jualan. Kan? Bina kerjaya dia kan. Lepas tu nanti the right one will come lah. Okay, Syorang lah. Syorang. Korang cepat. Tinggal lagi berapa? 9. Kita soal 9 korang 9 lagi. Lepas tu sold out. Suka bos sold out. Siapa bos tak suka sold out? Betul juga. Korang memang Murah terbaik. rezeki Patamin. Alhamdulillah, terima kasih. Patamin dia suka belanja saya. Sebab tu dia murah rezeki. Yang ini pun saya nak belanja juga. Ada orang saya nak belanja ni. Saya nak beli, siapa yang beli malam ni kita akan pilih kan 100 orang. Mungkin saya akan naikkan ke, tengok berapa ramai. Saya boleh print tiket ni. Kita akan bagi untuk kita belanja ni lah. Kita belanja tiket wayang. Dan nanti korang boleh collect juga poster. Yes. Okay tak korang? Okay tak nanti Harga jadi 69 balik. Harga jadi 69 balik. Sekejap kita adjust balik. Untuk live memang kita akan bagi murah daripada harga biasa. Okay, sekejap ya kita adjust. Ke dah habis lah? 8, tinggal 8 korang. Masya Allah, murah rezeki korang. Tinggal 8. Kita musuh kena tunjuk. Ya, okay. Tinggal 8 korang. Berapa ml? 500 ml. 49 je hari ni. Agak asal 69 je. Kalau sold out kan. Ya Robby. Dah sold. Oh, dah 49. Okay, check balik harga 49. Dah 49 balik guys. Tinggal berapa tadi? Patah tu ke hulu ke hilir. 7 hari korang. Saya baru perasan. Yang awak ni bangun duduk kiri kanan apa? Saya tak asal duduk. Oh, dah habis? Habis dah? Serius? Habis dah? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Tahniah. Thank you korang. Korang so baik. Terima kasih. Alhamdulillah korang. Ya Allah, saya murah. Saya doakan korang semua murah rezeki juga. Terima kasih. Thank you. Sold out hebat lah Vitamin. Alhamdulillah. Sebab Allah bagi rezeki, Allah maha hebat. Alhamdulillah, terima kasih korang. Terima kasih. Saya doakan korang pun dapat manfaat juga produk ni. Saya jual produk ni, produk manfaat untuk korang. Kan, maksudnya korang boleh guna untuk manfaat untuk diri korang juga. Daripada masa sama, saya dapat share rezeki juga untuk bagi yang manis-manis ni dekat korang. Dan kalau manis-manis tu apa? Manis. Dah off back kuning kan? Dah off lah back kuning? Dah off lah kot sebab dah habis kan? Manis-manis ni lah. Maksudnya saya boleh share rezeki untuk tengok sama-sama tengok wayang korang nanti. Kita kulit wayang ni kan. So itulah tujuan dia. Terima kasih Ana. Thank you Abejo. Terima kasih Kak Along. Terima kasih banyak Kak Along. Kita
kita terbangkan Kak Long ni jauh ni tadi kan. Kak Long datang jauh. Jauh betul. Jauh betul Kak Long datang. Terima kasih Kak Long kerana sudi. Sama-sama. Allah. Kerana sudi bantu saya untuk menjual lagat kuning malam sampai habis untuk Kak Long. Ya ke? Terima kasih ya. Rezeki awak. Alhamdulillah. Nanti saya nak invoice tu kan. Ish. Ada pula invoice. Yalah, kita bekerja Saya kan. pun nanti nak gunakan Kita awak kan juga. teman sekerja. Lepas tu apa nak gunakan saya untuk? Untuk produk saya pula. Yes betul. So korang jangan lupa support produk Kak Long nanti. Orang ramai yang tanya kan bila Kak Long nak keluarkan produk tu, produk sendiri. So nantikan. InsyaAllah doakan Kak Long akan buat produk sendiri. Produk apa nantikan. Nanti okay, Kak Long. Nanti saya akan bantu Kak Long lah, jangan risau lah. Saya akan bantu Kak Long. Okay, kita lock. Kita buat video campaign. Ramai ni 17.1 saksi. Abang Long nak tolong saya jual produk. Okay, insyaAllah saya akan sebut. Kak Long banyak tolong saya. So saya akan tolong Kak Long juga untuk kita shoot video campaign tu cantik-cantik, cun-cun. Jangan risau, saya akan saya direct pun tak apalah. Kita buat betul-betul, bagi cun cantik. Lepas tu baru kita release produk tu. Okay. Kan? Ons. Baik. Okay, korang bila dah release produk tu nanti korang jangan lupa support. Pandai-pandai je korang ni. Aneh-aneh lah. Dia cakap apa? Dia tak boleh baca komen. Oh, tak nampak Saya rambut. Oh, dia tak nampak. Fatah tak nampak komen. Tak nampak komen. Kecil. Saya je yang baca komen ni. Okay. Korang jangan komen aneh-aneh. Aduh, lawak lah korang ni. Okay. Terima kasih korang. Dia kata Fatah diam. Kak Long nak nyanyi. Saya tak cakap Ustaz nak nyanyi. Dia cakap Fatah diam, Kak Long nak nyanyi. Tak baik. Okay, dipersilakan. Jangan. Saya tak ada plan pun nak nyanyi. Apa kata kita suruh Fatah yang nyanyi? Janganlah, saya ni bukan penyanyi sebenar. Awak penyanyi sebenar. Awak penyanyi sebenar. Saya bukan penyanyi sebenar. Kenapa awak bangun duduk? Awak alright tak alright? Tak orang. Sebab tak alright? Gila orang ni. Janganlah lari. Dia orang nak minta awak nyanyi. Okay. Dia orang nak awak nyanyi. Janganlah lari. Lari pula Long. Long. Dia nyanyi lagu yang terbaru tu. Lagu apa? Lagu Cinta Terakhir. Abang Long gugup. Abang Long gugup ke? Tak ambil dia Abang Long gugup. Tu nyanyi lagu yang terbaru tu. Terbaru? Cinta Terakhir. Cinta Terakhir. Lirik dia. Okay, berjanji sikit lah. Sekejap. Yang seingat saya Tentu tak ada lirik. Apa tu masalah? saya record lagu tu last year korang. So ada yang saya tak ingat dah. Saya try. Okay. Genggam erat tanganku dan jangan coba engkau lepaskan. Itu dia. Itu dia. Sikit sangat tu. Sikit sangat. Sangat. 4 verse lah, 4 verse. Tadi baru 2 verse. 2 line, sorry. Kau berpanjang dengan 2 line. Abang Long baru nak feeling. Macam, okay. Ni hafal tak? Nak saya buka ni lirik ke? Saya buka. Okay, kau buat apa? Nyanyi sama-sama lah. Phone saya kat sini lah. Oh, okay. Okay, sebelum kita Dah end sebab lagi, ni. kita bloody Korang marah ke? Kak Jangan Long nak marah. belanja. Jangan marah. Jangan marah-marah. Okay, cepat. Duduk, okey. Baru nak feeling Kak Long. Korang sebenarnya saya record lagu tu last year. So aneh-aneh. Usik patah lagi Kak Long. Menarik juga tu. Diorang suruh saya usik patah. Boleh tak patah? Usik. Pejamkan mata, bayangkan muka. Oh, pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Macam Okay, tu kan? cepat. Aneh-aneh naik. Sikit benar. Okey lah. Okay. Muka saya ni. Itulah, terima kasih bagi gift.
Dialog ni bayangkan muka Walid ke bayangkan muka Hambali? Kamu kawan Oh, kata mana ni? Dia tengah cari lirik 3, 4. Kita tak tahu lagu tu. Kau tak tahu ke? Thank you. Tak, lupa lirik. Tak ada ingat? Tak ada. Sekejap korang. Tutup beg kuning. Dah tutup kan? Belum tutup kan? Dah. Dah tutup dah. Sekejap. Saya check lirik saya. Kita nak Fatah nyanyi. Nyanyi lagu apa? Saya tak pandai nyanyi. Korang nak lagu apa? Fatah tanya. Ramai 17 Tak ada pun lirik dia saya. Ni surat terakhir. Betul kan tajuk cerita terakhir pun. Sekejap. Tak ada lirik dia dekat. Oh, tahu ada. Saya cuba. Genggam erat tanganku dan jangan coba engkau lepaskan. Tetaplah kau di situ bersama cinta dan harapan, bersemi dua jiwa yang takkan pernah terpisah. Karena kaulah cinta terakhirku. Ramai. Lagu tanpa muzik pun besar, suara tanpa muzik pun besar. Adalah sebab lirik dia ada bergema. Oh, dia macam dalam studio recording kan? Terbaik lah Kak Long. Terbaik. Ramai yang tepuk, ramai. Dia tu ramai kat sini. Betul, ramai tadi tepuk. Terbaik Kak Long. So nak sambung tak? Oh, nak sambung? Boleh je. Tak apalah. Saya Sihat. Okay korang, terima kasih banyak yang join live. Okay. Terima kasih korang. Terima kasih banyak korang. Join Saya lagi. minta maaf kita nak end live dah ni. Okay. Kau sihat, tim saya semua nak balik dah. Kak Long nak balik dah. Okay. Lewat dah. Kan. Tak baik kan lewat live ni kan. Sekarang ada orang tanya, abah tanya nanti. Selalu lewat. Apa dia? Saya live, saya tak apa tu. Awak tu nanti kan. Okay, tak apa. Apa ni? Cakap kena habis. Tak. Kan? Cakap Ni kena habis tim-tim kan? saya ni kan ada yang ramai perempuan apa semua. Mereka semua nak balik ke saya orang tu. Kan nanti kan family tanya, suami tanya, apa mak ayah tanya. Okey, terima kasih banyak yang apa beli termos malam ni. Nanti jangan lupa saya cakap macam saya cakap tadi, bila dah dapat tu nanti, dapat benda ni nanti, jangan lupa ambil gambar. Saya ingat lagi sekali, ambil gambar dan DM saya dan kita akan beritahu detail kat mana movie dia up nanti. Okey. Okey. Balon nyanyi. Janganlah korang, saya tak pandai nyanyi. Pandai. Terima kasih banyak yang join live. Saya Okey. tiap pandai nyanyi. Okey, terima kasih banyak korang. InsyaAllah doakan yang baik-baik. Jangan lupa support live Balon kita. tak baik kan, solat. Saya tak pandai nyanyi. Awak pandai nyanyi dah. Okey. Saya Solat sedap. Cepat nyanyi. Okey, terima kasih Orang beli banyak. tam dia sampai habis tak nak nyanyi, tak baik. Okey, terima kasih banyak. Dan buat dah. Apa tu? 2, 3, 4. Terima kasih banyak korang. Okey, InsyaAllah ada rezeki nanti kita live lagi Terima kasih semua yang join live daripada mula sampai habis. Okey, dah lah nyanyi korang suara saya tak sedap lah. Tak payah suara nyanyi. Okey, terima kasih banyak. Cukup kalau Bye, nyanyi tadi. korang. Okey, bye korang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi insyaAllah.
Sorry lah, kena live, kena end live lah. Kesian tim saya ni, ramai yang ada perempuan, ramai yang anak dah tanya kat mana, semua mak ayah tanya, suami tanya kan. Kesian diorang. Selagi saya tak end live ni, diorang kena stay lah. Kesian diorang. Diorang tak kisah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat malam.